Satu pergaduhan serius berlaku dalam sebuah restoran di Kapar Kelang. Daripada awal video lagi dah dengar jeritan "Pora deh, pora." Diikuti suara orang ramai cuba menenangkan keadaan. "Woi, janganlah." Tapi keadaan makin tak terkawal. Bunyi kerusi plastik dibaling, barang pecah, dentuman kuat, jelas situasi dah jadi huru-hara. Ada juga suara marah tanya, "Yarul dah aban?" Tanda konflik makin memuncak. Berdasarkan maklumat, seorang lelaki dilaporkan cedera akibat objek tajam. Pelanggan lain nampak cemas, cuma elak daripada terkena tempias. Ini bukanlah sekadar gaduh mulut, tetapi dah masuk tahap bahaya. Kes ini sedang dalam siasatan polis, jadi elakkan buat spekulasi. Emosi tak terkawal boleh bawa padah. Jaga diri, jaga keadaan. Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.